Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Wahidah. Kita akan menyambung pembelajaran kita dalam tajuk mikroorganisma. Pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai kebaikan dan keburukan mikroorganisma. Kita juga akan mengetahui kesan tindakan mikroorganisma dalam kehidupan harian. Jom kita mulakan. Tahukah kamu, roti menjadi lembut dan gebu disebabkan oleh tindakan mikroorganisma iaitu yeast. Sesetengah tindakan mikroorganisma seperti fungi, bakteria, alga dan protozoa berguna kepada kita. Mari kita lihat bagaimanakah tindakan mikroorganisma memberikan faedah kepada kita. Terdapat mikroorganisma tertentu yang berfaedah dan digunakan dalam pembuatan makanan, penghasilan ubat-ubatan, penghasilan baja organik dan perawatan sisa kumbahan. Jom kita lihat dengan lebih mendalam. Yang pertama, dalam pembuatan makanan. Bakteria dan fungi digunakan untuk membuat keju. Fungi digunakan untuk membuat tempe. Bakteria juga digunakan dalam pembuatan yogurt seperti Lactobacillus dan Streptococcus. Tahukah kamu, bakteria ini sangat baik untuk menjaga kesihatan usus dan membantu untuk proses pencernaan makanan. Yeast pula digunakan untuk membuat roti dan tapai. Kegunaan mikroorganisma yang kedua dalam penghasilan ubat-ubatan. Sesetengah fungi seperti Penicillium digunakan untuk menghasilkan penicillin, iaitu sejenis antibiotik yang menghalang pertumbuhan bakteria berbahaya. Sesetengah fungi, bakteria dan virus digunakan dalam penghasilan vaksin yang merangsang penghasilan antibodi bagi melawan virus berbahaya. Kegunaan mikroorganisma yang ketiga dalam penghasilan baja organik. Baja organik dihasilkan melalui tinja haiwan yang digaulkan dengan serbuk kayu dan diuraikan oleh bakteria untuk dijadikan baja organik. Kegunaan mikroorganisma juga digunakan dalam perawatan sisa kumbahan. Bakteria seperti Bacillus membantu proses perebutan tinja dengan menguraikan sisa organik yang terdapat di dalam loji kumbahan. Bakteria pengurai menguraikan tinja di loji kumbahan supaya air menjadi lebih bersih. Tindakan mikroorganisma juga boleh memberikan kesan keburukan, antaranya merosakkan makanan. Fungi yang tumbuh pada makanan menyebabkan makanan menjadi rosak. Selain itu, mikroorganisma juga boleh mereputkan gigi. Bakteria pada mulut menghasilkan asid daripada gula dan sisa makanan. Asid yang dihasilkan mereputkan gigi. Ketiga, mikroorganisma dapat menyebabkan keracunan makanan. Keracunan makanan berlaku akibat tindakan bakteria Salmonella daripada sumber yang tercemar. Keempat, mikroorganisma dapat merosakkan tanaman. Fungi yang tumbuh pada daun mengganggu proses fotosintesis. Kesan buruk mikroorganisma yang terakhir ialah dapat menyebabkan penyakit berjangkit, antaranya influenza. Influenza juga dikenali dengan nama penyakit sersema. Influenza terjadi apabila tubuh dijangkiti oleh virus influenza. Beguk pula sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Beguk menyebabkan bengkak di kawasan pipi dan leher. Kurap. Kurap ialah jangkitan yang disebabkan oleh fungi. Campak atau demam campak ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dan campak juga boleh berjangkit. Baiklah murid-murid,
Sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.